Tak tahu lah. Bagi saya satu masalah lah. Dulu anak saya yang nombor 2 tu, saya dapat panggilan MARA Pulau Pinang College. Tapi tak ada, macam saya pergi ke jabatan menolak permintaan saya. Jadi saya tak tahulah nak buat macam mana. Saya masa tu bagai nak menangis. Kita orang miskin. Jadi anak dapat masuk college. Paksa buang itu sajalah. Tak tahulah, tapi saya tengok daripada MARA. Sebelum anda pergi, anda mengambil wang tunai sebanyak RM1,500. Dengan pejabat MARA yang terdekat lah. Dengan borang tu sekali, saya bawa si Joey, tapi Joey cakap dia tak campur tangan. Tak tahu lah saya, ini dia company swasta, dia tak campur tangan lah. Perasaan kita, kira macam nak meniti air mata lah. Anak kita dapat masuk dalam pelajaran, jadi kita tak mampu. Kita ada Joey ni, jadi kita harapkan Joey tolak. Tak ada. Sini air tak ada, api tak ada. Sini kita dah mohon lah, tapi tak lulus. Dalam masa 1 tahun tu 3 kali lah permohonan buat. Dari segi itu kita nampak dah satu perbezaan. Jadi tentulah Yang Berhormat ni tak ambil berat. Tindakan dia tak ambil berat lah terhadap orang asli. Sekarang ni kita tak mohon kerajaan, kita mohon NGO. Kita tengok dari mana yang mudah. Contoh macam saya katakan tadi, saya minta penontokan daripada air, api. Tak lulus dari siapa? Kerajaan. Sekarang ni kita cuba lagi pindahkan ke NGO. Tengok situ. NGO senang sikit. Seandainya dia boleh tolong, dia tolong kita. Dia kadang-kadang dia ada satu tempat. Ni satu tempat ni lah. Dia mohon dengan kerajaan tak dapat. Okey, NGO masuk. NGO masuk buat perumahan, baru kerajaan nampak. Baru kerajaan salurkan bantuan. Yang masuk dulu NGO, bukan kerajaan. Lala dia buat perjanjian dengan kita orang ni nak bagi solar. Tapi solar pun sampai hari ni pun tak ada. Itu yang saya minta mohonkan bantuan di kerajaan, minta bangunkan Tanjung Puput ni. Harapan saya kalau boleh tu, bagi saya contoh sekarang ni anak saya yang nak masuk Kolej Pulau Pinang dulu. Saya minta kerajaan tolong bantu anak-anak orang asli di masa akan depan. Saya tak nak macam anak saya. Dapat tawaran lah dekat kolej dekat balik pulau dalam bidang diploma. JOA Jantok dia cakap tak sanggup nak hantar. Jauh kan, lagi pun masalah kewangan lah. Nak pergi kat sana. Keluarga pun sama aje, tak boleh nak tolong dia. Sedih lah.